Okey, sekarang ni saya dekat plot Musang King. Plot Musang King ni yang saya tunjuk itu pakai pump tu kan. Pakai pump, solar pump budget tu kan. Sekarang dah siap lah pasang. Dah siap pasang semua. Tapi sekarang ni air dah penuh. Air dah penuh. Tapi ada overflow lah. So bila ada overflow ni kita tak nak. Nanti kan dia akan menghakis tanah. Dia akan merosakkan tanah lah. So bila dia merosakkan tanah ni, dia akan menyebabkan tanah runtuh dan sebagainya lah. So saya pun install lah level sensor, water level sensor yang tu. So bila dia detect, water level sensor ni dia detect dah 100%. Ni saya belum set lagi lah, tapi nanti saya akan set. Bila dia detect dah 95% macam tu, dia akan cut off. So saya tak perlu nak pergi bawa kereta turun, pergi bawa ke sana, pergi kat pump bawah sana, semata-mata untuk nak tutup pump ni. Saya hanya boleh, saya boleh je tekan dekat phone saya, ataupun saya set automation. Bila kat sini dah 95%, dia akan cut off. Sekejap saya cut off. Okey, bila saya dah tekan button tu, dia akan matilah. Pump kat sini dah akan mati. So solar ni tak jalan lah. Solar pump ni tak jalan sebab saya dah offkan dia menggunakan phone. Saya tak turun pun, saya tak turun. Tapi ni ada overflow sebab pump dia memang kuat. Tapi pump tu dah matilah. Kalau saya on, nanti dia akan on. Tapi kita nak set automation. Maksudnya bila kat sini water level kan, dia tulis sini water level dah capai sini ataupun 95%, dia kena cut off lah, supaya tak jadi macam ni. Tak jadilah isu macam ni. Alright. So kita pasang water level sensor. Water level sensor, kita punya barang-barang IoT semua kita simpan macam tu lah. Biasalah kebun DIY kan. Jadi kita simpan cara DIY lah. Tapi macam tu lah caranya. Jadi saya tak perlu tengok bila nak tutup, bila nak buka pump ni, tak payah. Dia akan buat secara automatik sahaja. So macam tu lah cara dia. Okay. Inilah pump solar tu. Ni pump solar, ni solar panel. Yang tu pump. Yang ni ada IoT controller daripada Smart Kebun. Dan IoT controller ni pun dia ada solar panel dia yang tersendiri. Jadi kita letak sini IoT ni. Dan IoT ni akan control dia punya controller ni lah. Jadi bila tangki dekat atas sana tu dia kata dah full, IoT controller ni akan cut off dan pump ni akan mati. Tapi bila dekat sana bagi tahu air dah kurang, dia akan start pump balik lah. Dia akan on dan dia akan jalan balik untuk mulakan pump lah. So yang ni kita boleh control menggunakan phone jarak jauh, ataupun kita boleh menggunakan water level sensor yang berada dekat atas sana tu lah. So kalau nak on dia jadi macam ni lah. Ni saya dah